Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat bersama saya Ejen Syahid, Syazwan Yunus, Khairil Amri Abdul Hamid, Aikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup yang telah kita lalui. Semoga anda semua dapat meraih manfaat daripada mendengarnya dan menontonnya. Jadi stay tuned. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat, di mana kita ada hashtag podcast till Jannah. Okay, sekarang kita nak continue bahagian yang kedua. Sekarang kita bahagian pertama kita dah berbual sikit pasal bulan Zulqa'dah. Sekarang kita nak bual tentang bulan Zulhijjah. Jadi apa ada dalam bulan Zulhijjah ni? Silakan dengan mungkin dendangan lagu daripada bulan Zulhijjah ni. Apa yang ada selalu dalam Zulhijjah ni, ada apa? Daripada tadi aku cari lirik mana lagu dia. Ada bulan haji. Bulan haji. Jadi Bulan haji telah tiba lagi. Seruan apa sahaja punya lain macam lain lah. Lain lah ada punya ni. Ni panggilan haji telah tiba lagi. korang Panggil ada haji lirik lain kan? Tak update lah ni. Tak habis lah. Apa nanti dia suruh update dulu lah. Dah lari tu. Dah lari. Bulan haji. Okay, so Ustaz boleh teruskan dalam bulan Zulhijjah ni kan. Okay. Dalam Zulhijjah ni apa yang ada dalam bulan Zulhijjah ni yang special, ataupun apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan di dalam bulan Zulhijjah? Okay, dalam bulan Zulhijjah dalam Islam semua ketahui bahawasanya ia adalah bulan haji lah. That means bulan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Oh. Okay. Bagi sesiapa, dia bukan Singapura je lah. That means the whole world Whole world, man. As akan long as datang. you are a Muslim, you Betul. know, you get what I mean, right? So I think bukan million zillion bukan million tapi billion. Billions Billion orang lah yang akan Betul. datang mungkin ramai yang akan datang daripada segelulur penduduk. So yang time itulah mereka akan melaksanakan ibadah kewajipan haji lah. So diorang akan buat persiapan awal lah. Kalau zaman dulu sekali kita ingat zaman 40-an, 50-an, 60-an, tok nenek kita kalau pergi haji naik kapal. Betul. Seperti gambar-gambar naik kapal. Kapal laut. 6 bulan baru balik. Kan Lama, jadi lama dalam perjalanan tersebut. Sekarang kita alhamdulillah lah, ianya tak memakan masa sampai bulan. Sekadar dalam berapa jam dalam sehari. Cuma cabaran dia adalah untuk merempuh berapa ramai manusia yang ada di sana. So it's not easy as that lah. Tapi sebab itu dalam bulan haji ni, maknanya bila kita melaksanakan ibadah haji, pulang dalam mendapat haji yang mabrur, tempatnya syurga kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi kalau orang yang pergi umrah pula, daripada umrah, pergi umrah, pulang dalam keadaan yang baik dan sebagainya, akan diampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. So itulah yang dianjurkan dalam agama dalam bulan Zulhijjah. So kalau kita tengok, bila ada mungkin orang yang dapat peluang untuk pergi. Bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk pergi pula, mereka dianjurkan kalau berkemampuan untuk menaikkan syiar dengan melaksanakan ibadah korban. So, Itu lah pasal ibadah kurban pula Yes. yang sinonim dalam bulan Zulhijjah. Betul. So itulah antara benda yang dianjurkan untuk buat. Sebab bila kita lihat kepada perbuatan haji tersebut, ibadah korban tersebut, ia berkait rapat dengan kekeluargaan. Berdasarkan peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS, peristiwa Nabi Ismail, dan begitu juga dengan peristiwa Nabi Allah Adam AS, anaknya Qabil dan Habil. Tahu cerita dia kan? Jujur saya tak tahu. Lupa. Okay. So zaman Boleh revise lah. boleh revise bila zaman Nabi Adam AS mempunyai anak Qabil dan juga Habil. Mereka bila dilahirkan anak tersebut, dia lahir dengan kembar tau. Satu lelaki atau perempuan kan. Jadi nak dijadikan cerita, Qabil perlu berkahwin dengan kembarnya si Habil, dan Habil perlu berkahwin dengan kembarnya si Qabil. Kalau zaman sekarang boleh kahwin adik-beradik tak? Tak boleh. So Dia sumbang mahram sekarang. tak boleh. Tapi zaman Nabi Adam kenapa dibolehkan? Sebab syariat belum diturunkan. Betul. Syariat tu undang-undang belum ada lagi lah. Cuma
ketika itu adalah agama uluhiyah untuk kepercayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila saat itu bila Qabil dan Habil kahwin, mana dia kahwin dengan dia punya kembar, dia kahwin dengan dia punya kembar. So si Qabil nak jadikan cerita, Qabil ni tak setuju lah. Tak berapa agree, tak berapa minat untuk bila dia punya partner, dia punya kembar berkahwin dengan yang lain. So kerana tidak kesetujuan untuk Allah SWT memberikan petunjuk bagi mereka, Allah perintahkan untuk mereka melaksanakan korban. So ni korban pertama dibuat sebelum korban Nabi Allah Ibrahim. So korban pertama. Jadi mereka diarahkan untuk mencari kambing lah. Mencari kambing. Jadi Habil mencari kambing yang terbaik, the best, gemuk-gemuk, berisi untuk dipersembahkan pada Allah. Jadi untuk ada korban, persembahkan pada Allah. Sebab Allah perintahkan. Jadi si Qabil pula dia buat secara, kalau bahasa orang Jawa macam sembrono lah. Janji ada je lah. Sebab Allah nak beri petunjuk ni, janji ada je. Jadi dia bawa kambing yang biasa-biasa je lah, yang lebih kurang boleh disembelih. Bila mempersembahkan kepada Allah SWT, Allah turunkan wahyu mengatakan yang Allah terima korban daripada Habil dan tidak menerima korban daripada Qabil. Di situlah baru ayat-ayat Quran menerangkan korban ni bukan sahaja yang diambil itu adalah dagingnya, tapi yang ditengok adalah keikhlasan dan ketakwaan pada Allah SWT. So this is the first korban yang berlaku lah. Tapi korban yang seterusnya yang berlaku untuk syiar adalah zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim AS mendirikan rumah tangga, mempunyai dua, mula-mula dari isteri yang namanya Sayyidatina Sarah. Berkahwin dengan Sayyidatina Sarah, umur sampai dah 80 lebih tahun pun tak ada zuriat. So di saat itu sehinggakan dua malaikat turun ke bumi. Malaikat tersebut sebelum berjumpa dan diutuskan oleh Allah SWT untuk mengkhabarkan kepada Nabi Allah Lut alaihissalam yang doa Nabi Lut itu dimakbulkan. Dimakbulkan Allah untuk kaum dia lah, untuk dihukum kaum dia. Jadi perjalanan Nabi Allah Lut alaihissalam, perjalanan dua malaikat tersebut singgah ke rumah Nabi Ibrahim AS untuk memberitahu dengan Nabi Ibrahim yang dia dapat berita gembira. Yang mana isterinya Sayyidatina Sarah mengandung. 80 lebih tahun Ada tafsir mengatakan 80 lebih tahun. Ada yang kata umurnya sangat tua lah, lanjut. Jadi dalam Quran mengatakan Nabi Ibrahim terperanjat pasal Sarah itu adalah imra'atul akhirah. Akhirah tu maaf bahasa mandul lah. Jadi betul ke isteri saya mengandung? Dia kan mandul lah. Sebab ketika itu pun Nabi Ibrahim dah berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, yang mana mendapat anak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi di saat itulah Allah makbulkan, lahirlah kata tu dalam kandungan seorang Nabi yang bernama Nabi Allah Ishak alaihissalam. Tu kan Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Dari saat itu Sarah pun rasa gembira kan. Jadi Nabi Ibrahim pula dengan Sayyidatina Hajar, isteri yang kedua, dia diutuskan Allah SWT suruh letak isteri dia dekat tengah-tengah padang pasir lah. Yang mana dengan anaknya Nabi Ismail ketika kecil tersebut. Jadi bayangkan dah tinggal fast forward, membesar, tinggal kat padang pasir, tak ada air, tak ada makanan, tak ada orang. Sehinggalah di saat itu hentakan kaki Nabi Ismail mengeluarkan air yang dinamakan air Zam-Zam yang berkatnya sampai sekarang lah. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. So fast forward, dah membesar bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Allah SWT firmankan untuk disembelih Nabi Allah Ismail. Sembelih tersebut untuk mengujilah kekuatan si ayah. Kau sayang anak kau kan, sekarang aku sebagai Tuhan perintahkan kau untuk sembelih anak kau. Kau buat tak? Jadi tapi perintah tersebut datangnya dalam mimpi Nabi Allah Ibrahim AS. Kan Nabi Ibrahim tanya dengan anak dia, apa pandanganmu wahai anak? Kata anak dia, Nabi Ismail kata, buatlah ya. Itu adalah perintah Allah, buatlah. Tersebut. Tapi ayah dia dengan sedih nak buat tu, Allah SWT turunkan wahyu dan tukarkan anaknya kepada kambing. Kibash kan? Kambing Kibash dia tukarkan kepada kambing. So itulah jadikan syiar pengorbanan pertama. So sebab, jadi kalau kita balik kepada tentang bulan Zulhijjah,
peristiwa rukun haji, peristiwa ibadah haji, peristiwa korban, dia sebenarnya relate rapat dengan hidupan harian kita tau. Sebagai individu manusia, sebagai individu yang berkeluarga. Sebab dalam kehidupan kita, kita nak mencapai sesuatu kejayaan. Keluar mencari nafkah, keluar untuk melakukan apa-apa yang terbaik untuk keluarga, semua perlukan pengorbanan. Pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, pengorbanan keuangan. So termasuk juga nak membina keluarga, perlukan pengorbanan. Kadang-kadang apa yang kita rancangkan, Allah aturkan berlainan, kita akan rasa macam, of course, kecewa, disappointed, aku dah buat gini untuk anak aku dah buat gini untuk keluarga aku, tapi kenapa ini yang kau membalas pada aku kan? So dia is consider pengorbanan, tapi dalam masa yang sama, ia memerlukan pengorbanan, kesabaran yang Allah SWT tu mungkin nak uji kita lah. It's not easy as that lah. So this is benda yang relate rapat dengan kita. So macam, kalau ada kemampuan, bagi siapa yang tak pergi melaksanakan ibadah haji, tapi dekat negara masing-masing, ada kemampuan, buatlah ibadah korban. So ibadah korban tu salah satu daripada kita buat syiar. Indahnya agama Islam ni, bila kita tak dipilih untuk haji, kita buat benda lain. Maknanya ibadah korban. Kalau tak cukup keuangan pula, dalam bulan Zulhijjah dianjurkan untuk kita puasa pula. Kan ada ibadah puasa yang namakan sebagai kita puasa pada hari-hari hari Arafah. Ada orang dah mula puasa Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai kepada 9 Zulhijjah. Puasa pada hari Arafah. Arafah tu memang sunnah lah puasanya. Tapi dia dah puasa pada awal untuk buat satu amalan. Ada yang puasa 9 hari. Tapi hari raya jangan puasa lah. Dan hari-hari tasyrik diharamkan untuk kita berpuasa. Ini dah macam kelas sejarah. Best, Tapi Alhamdulillah dah pilih revise balik. Revise balik cerita-cerita yang kita selalu kita dengar. Tapi kadang-kadang Alhamdulillah dengan session macam gini ni, kita dapat ingat kembali pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Kau bayangkan macam anak tu kita disuruh sembelih. Kau boleh bayangkan tak macam anak kau? Dia dua faktor tau. Dia bukan aja kita yang nak sembelih anak, tapi bagaimana anak tu kata dengan ayah dia, ya buat ya untuk senangkan ayah. Betul. It's not dia easy dua untuk angle. anak macam kalau sekarang buat gitu anak report polis kan. Tapi ni anak pun macam kira macam tak payah, ini tugas saya sebagai pendakwah, ayah buat. Macam gitu. Bukan benda yang mudah kan. Betul. Dahsyat. So pengorbanan kita dapat pelajari lah. Betul. Itu yang indahnya agama kita. Dalam Quran dah banyak cerita-cerita yang diceritakan untuk kita ambil iktibar lah. Ambil pelajaran daripada mendengarnya. Kita semua sebagai orang kata tu bapa nak tahu pengorbanan kita, jaga anak kita daripada kecil sampai besar. Dan after that nak jaga diorang dengan baik, didik diorang dengan baik. Aku boleh tambah sikit dari sudut keindahan mukjizat Al-Quran ni kan. Kalau korang tengok dalam Al-Quran, antara ayat-ayat mengenai tentang bapa dengan anak dan juga ibu dengan anak, mana lebih banyak? Ibu dengan anak? Tak. Bapa dengan anak lebih banyak daripada ibu dengan anak. Ibu dengan anak cuma ada kisah Sayyidatina Maryam dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Okay. Tapi dan juga Nabi Sayyidatina Maryam dengan Nabi Isa, dan juga kisah Imra'atul Imran, iaitu isteri Imran, surah Ali Imran. Isteri Imran tu ada riwayat kata namanya Hannah dengan anak dalam kandungannya yang dinazarkan, iaitu Sayyidatina Maryam. Maknanya Hannah dia nazar, anak dia lahir adalah Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam pula tidak disentuh oleh lelaki, tapi Allah kurniakan satu mukjizat, Nabi Allah Isa pula dilahirkan. Jadi itu kisah ibu. Tapi kisah-kisah mengenai bapa dengan anak banyak. Nabi Allah Adam AS tentang Qabil dan Habil tadi. Kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, anak dia Nabi Yakub, Nabi Yusuf dengan Bunyamin, anak-anak lelakinya. So even Nabi Ibrahim, Luqman Al-Hakim dengan anaknya yang Bunayyah kan, tentang anaknya. So banyak kisah-kisah yang bapa dengan anak. Kenapa? Satu is nak menekankan peranan bapa tu penting dalam rumah tangga, dalam family.
Penting sangat. Kadang-kadang bapa sibuk cari kerja kat luar, tapi sampai sehingga kan terlupa untuk menjalankan tanggungjawab dia dengan anak. Betul. So this is satu benda yang mungkin Allah SWT nak ingatkan lah. Sebab normal manusia fitrah bapa akan keluar. Betul. So sibuk kan. Tapi dia kena ada dengan anak. Tu satu. Dan kemudian juga dalam masa yang sama, bila Quran tu repeat banyak kali benda-benda tersebut untuk memberikan peringatan. Bila kita baca, ya Allah, kita teringat. Macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ajak anak dia untuk sama-sama bina Kaabah kan. So artinya untuk kita dengan anak, kita kena ada masa juga dengan dia. Jom do something together. Tak kisahlah cuci kereta ke, kan, bersihkan rumah ke. Yes, do something. So this is masuk tangga kan. Betul. Itu dah ekstrim sangat. Tak, tapi yang penting ada masa kita dengan anak tu untuk bersama. The bonding session Yes. So itulah bagaimana Nabi Ibrahim AS dia buat bersama dan kemudian dia buat, jadi bila ibadah pun bersama. Even kalau tengok kisah Nabi Yusuf mimpi, kan dia mimpi dia nampak ada 12 bulan, matahari, semua bintang sujud pada dia kan. Dia tak cerita dengan mak dia. Dia cerita dengan Nabi Allah Yaqub AS, ayah saya semalam mimpi gini-gini. So bila maknanya dia, anak dengan kita kena jadi friend tau. Kita tak boleh letak satu level yang macam, walaupun kita ayah, kita bapa, tapi ada time kita friend dengan dia bersama. Cari common punya minat untuk kita sama-sama bina dengan dia lah. That is how kita dalam keluarga kita perlu bina. Betul. Pada pandangan saya lah. Betul, I think sekarang dengan zaman sekarang yang kita selalu risau kan anak punya upbringing, dia punya exposure dengan social media semua. That's why lagilah kita nak kena rapat dengan dorang. Nak kena ada orang kata tu that bonding session. Kalau tak, dorang pun tak nak cerita kita. Tapi tak senang lah, kita faham dia ada challenge kan. Dia macam nak strike the balance between nak garang sangat ke nak marah sangat. Budak ni tak nak cerita. Kalau kita kasih macam freedom sangat, takut dia get out of control. So nak kena cari the balance lah in between kan. So sekarang macam sekarang kita tengok budak sekarang, tapi kadang-kadang aku tak tahu apa pendapat korang kan. Budak sekarang kadang-kadang dia macam main-main tapi panggil bapak bro. Aku pernah nampak social media It's not healthy lah. Not healthy lah. Dia macam Gen Z punya benda-benda. Kadang-kadang tu nak cakap kelakar ke, nak cakap benda ni takut jadi satu kebiasaan di normalisasi apa benda lah. Tak boleh lah. Kalau kau cakap benda tu, pada pandangan aku pribadi, kita tengok dalam Quran, bila Luqman panggil anak dia pun ya bunayya, wahai anak kesayanganku kan. Lepas tu ya abati, wahai abah kan. Jadi Quran mendidik untuk memanggil seseorang tu dengan penuh hikmah, penuh budi bahasa, penuh bicara. So bila kita dah levelkan ayah, walaupun kita nak ikut rentak, tapi kita dah levelkan ayah dengan somebody kan. Kalau reality lah, is not a healthy punya pendidikan agama. Betul. Still nak kena ada orang kata tu dia punya line jugalah. Tapi like I said, it's a challenge lah. Orang nak rapat dengan dia lah. Tapi orang ingat dengan buat benda-benda gini, mungkin boleh rapat. Tapi still nak kena ada certain boundary lah. Kalau tak nanti ada langkah pun dah masalah juga. Betul. Yang sedap je. Betul, yang sedap. Tak boleh lah. Tak boleh. Bukan agama je, tapi dari sudut culture kita. Culture Nusantara kita berbeza. Faham. Alright, okay. So itu adalah bahagian yang kedua. Kita dah ceritakan tentang bulan Zulhijjah. Ada ibadah haji, siapa tak dapat bikin haji boleh hidupkan syiar Islam dalam orang kata tu buat korban. InsyaAllah bahagian ketiga kita akan sambung dalam bab korban pula. Okay. Dalam bab korban, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita elakkan, dan bila untuk siapa yang bikin korban. Dulu aku macam pernah dengar kalau orang yang bikin korban ni tak ada cepet kuku. So benda-benda gitu adalah betul ataupun khurafat ataupun bid'ah. Okay. Yang kita akan kongsikan di bahagian yang ketiga nanti. Jadi macam biasa juga, jika anda suka apa yang anda lihat, anda saksikan dan juga dengar, tolonglah like, share and subscribe The Sahabats di Spotify, YouTube dan Instagram. Dan juga TikTok. Betul. TikTok bukan hanya joget-joget saja. Kita nak sampai ke ilmu. Jadi anda semua dapat manfaat. Especially Gen Z, Gen Alpha, Gen apa-apa Gen lah. So anda kalau ada soalan, sila ajukan kepada kami. Boleh DM salah satu daripada kami ataupun DM The Sahabat. InsyaAllah kita akan tengok dan kita akan cuba dengan menjawabnya dengan baik. InsyaAllah.
Sampai ketemu lagi di bahagian yang ketiga rancangan The Sahabat. Assalamualaikum. Wassalam.